Allah tanya, lebih kau cintai tidurmu atau aku? Orang munafik tinggalkan isyak kerana tiada siapa melihat. Orang beriman bangun walau penat, walau gelap. Dia berkata dengan amal, Ya Allah, engkau lebih aku cintai dari tidurku. Isyak menentukan siapa benar-benar mencintai. Walaupun tidur, pahalanya seperti rukuk dan sujud sepanjang malam. Nabi bersabda, isyak berjemaah, ganjarannya seolah beribadah setengah malam. Subuh berjemaah, ganjarannya seperti beribadah sepanjang malam. Maka malaikat mencatat tidur sebagai ibadah kerana dua hujung. Satu, solat menjadi bukti kita bukan munafik. Hadis sahih, solat paling berat bagi munafik ialah subuh dan isyak. Waktu gelap, tiada siapa nampak, hanya Allah. Menunaikannya sijil keikhlasan iman. Setiap kali kaki melangkah ke masjid, Allah saksi, sesiapa menjaga isyak 5 minit sebelum tidur, selamatkan kuburmu. Witir, solat wajib hampir fardu. Nabi tak pernah tinggalkan witir. Surah Al-Mulk 30 ayat, penyelamat dari azab kubur. Jangan tidur sebelum witir dan Al-Mulk. Itu perisai kita malam dan kubur. Malam ini sebelum tengok telefon, sebelum tutup lampu, tunduklah.